Okey, lah ni saya ni berada di Pasir Peket. Landmark kita adalah Char Kway Teow Ashok ni. Okey, kita ada kedai di sebelah dengan Ninja Van je. Mak warna biru ni. Okey. Memang sangat apa panggil? Sangat comel. Unit ni memang dah siap cat. Okey. Dan dia dah ada ni sliding door. Sebab sebelum ni butik guna, jadi dia ada sliding door. Okey, dalam dia ni memang sangat kemah dah. Owner beki belakang dah. Siap ada satu partition yang boleh guna untuk buat office. Dan luas. Kalau nak buat store ke apa pun boleh. Okey. Segelak sikit Okey, tapi saya nak tunjuknya keluasan 20-70 standard kedai. Belakang pun dah ada grill. Okey, siap ada grill ni. Safety. Nak loading barang dari belakang pun tak ada masalah. Pintu kita ada pintu besi ni dah. Jadi safety. Saya paling suka tengok tandas dia sebab tandas dah siap ada sinki comel. Okey. Tandas pun sudah direnovated. Okey, ada enjin air untuk sedia air. Siap ada shower ke apa semua. Jadi nak oyaknya, unit ni memang owner nak bui murah-murah je. Cepat-cepat kontak dah.